Kejohanan Muay Thai Lion Warrior 2015 buat julung kalinya bakal diadakan pada 5 September ini di daerah Batu Pahat, Johor. Menurut Presiden Lion Warrior Muay Thai Club Irwan Muhammad Ali, kejohanan sempena Hari Kemerdekaan 2015 itu diharap menjadi titik permulaan bagi daerah Batu Pahat mengetengahkan sukan Muay Thai dalam kalangan masyarakat. First time ni maksudnya Batu Pahat kita tak pernah buat dan tak pernah dengar lagi, maksudnya kejohanan Muay Thai memang kita tak pernah dengar, dan kita sebagai rasa macam menyahut cabaran sebagai anak jati Batu Pahat ni, kita rasa nak menganjurkan dan kita mengharap macam orang Batu Pahat dapat sokongan daripada diorang dan dapat support daripada diorang untuk ramai-ramai, dan kita anggarkan dalam 2,000 orang. 2,000 orang penonton dan supporters, selain daripada daerah lain dan negeri-negeri lain. Itu harapan kita lah, dan kita pun harap kejohanan Muay Thai ini menjadi satu tanda ataupun satu titik permulaan untuk Batu Pahat untuk mengetengahkan sukan Muay Thai. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual di Pusat Penyiaran TV Selatan di Nusa Jaya. Kejohanan yang bakal berlangsung di Dewan Datin Halimah SMK Dato' On Simpang 5 itu dianjurkan dengan kerjasama Pertubuhan Amal Kebajikan Sahsiah Islam Malaysia PAKSI. Kejohanan ini bakal merebut Piala Pegawai Daerah Batu Pahat dan juga Piala Lion Warriors. Okey, kita buka dalam kejohanan Lion Warrior Muay Thai kat Batu Pahat ni, kita buka dalam lebih kurang 25 board kategori amatur. Kategori amatur ni kita ambil dari peringkat umur, kategori daripada 12 hingga 7 tahun, remaja 12 hingga 16 tahun, kategori senior 21 tahun ke atas. Itu kategori amatur. Tu kita buka dalam 25 board. Kebanyakannya fighter tu kita ambil terbuka. Terbuka tu maksudnya daripada utara, selatan, Kedah, KL, Johor, Melaka, Pahang. Kita full dalam 25 board. Lepas tu sebelah malam tu kita khususkan pada kategori profesional. Profesional tu kita ada ambil daripada pemain ataupun player daripada fighter Thailand seperti Adnyai dengan Saturn, dengan pertandingan dengan fighter tempatan lah, yang ada nama, maksudnya yang ada rekod yang boleh lawan, maksudnya yang kita puas hati lah. Sebarang maklumat lanjut boleh layari laman Facebook Lion Warrior Muay Thai Challenge atau email lionwarriormuaythaiclub@gmail.com. Bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket, boleh hubungi seperti yang tertera. Okey, jangan lupa 5 hari bulan 9 kejohanan Muay Thai Lion Warrior Batu Pahat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Jadi support dan datang ramai-ramai. Jika anda minat Muay Thai, nak saksikan real ataupun live, temui kami di Sekolah Menengah Dato' On Batu Pahat, Johor.